hari ini Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah berpeluang membuat ziarah prihatin kepada bakal pelajar UMPSC dalam bidang diploma mekanikal yang mana adik Muhammad Azri InsyaAllah akan bersama UMPSC pada 2-3 minggu akan datang untuk memasukkan pelajar baru. Dan hari ini sebenarnya adalah inisiatif UMPSC bergerak untuk ziarah prihatin kepada pelajar-pelajar yang berkeseluruhan yang mana hari ini di bawah Jabatan Hari Luar Pelajar dan Dikenal bersama dengan Yayasan UMPSC. Banyak orang saya tak sangka tak akan datang memberi sedikit bantuan inisiatif kewangan, laptop dan juga bertemu dengan keluarga. Saya ini adalah ibu beliau. Muhammad Haji adalah anak pertama dari keluarga dan beliau sebenarnya telah memilih UMPSC dari pilihan pertama hingga pilihan ke-12 dan insyaAllah dengan semangat, dedikasi Hazrid nanti akan lebih percaya di masa akan datang. Ingin saya tekankan bahawa untuk kemasukan pelajar baharu ke UMPSC sama ada program diploma atau sarjana muda, UMPSC sangat prihatin dan kita nak menggalakkan ramai calon masuk ke UMPSC dan jika ada keperluan-keperluan contohnya untuk memohon tentang kewangan dan keprihatinan di UMPSC, kita menghulurkan tangan dan insyaAllah jika ada apa-apa keperluan yang dibutuhkan oleh calon-calon UMPSC, sila berhubung dengan Jabatan Hari Luar Pelajar dan Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah.